So aku dah sampai dekat Hankin Bay Hotel. So kita check in dulu. Let's go. Masuk je bilik, rasa tenang, ruang dia luas. Even diorang sediakan kompas untuk solat. Kalau korang stay dekat sini, tak perlu risau pasal makanan. Diorang ada option halal. Lunch dulu. Kat sini makanan dia semua Muslim friendly. Jangan risau pasal buat makan. And chef diorang orang Islam. Ini seafood salad. Sedap. Chicken tikka with mint chutney. Finally makan nasi juga Yang ni dessert dia pula. Day 1 korang akan enjoy tengok show dekat Chimelong Theatre ni. Dekat Chimelong Hotel ni bukan setakat Muslim friendly, tapi kid friendly juga. Persembahan dekat Chimelong Theatre memang next level lah. Rasa macam masuk dunia lain. Even orang dewasa macam aku pun enjoy. Gila tak enjoy kalau macam ni dia punya show. Day tu aku pergi Chimelong Kaka Theatre. Besar hall dia, sumpah. Yang ni show dia lebih kurang sama, cuma lebih kids friendly. Kau tengoklah aku tu dah macam budak-budak. Suasana dia ceria, penuh karakter yang comel dan memang sesuai lah untuk kanak-kanak riang macam aku. Dah lah korang tak perlu risau nak cari makanan halal. And yang paling penting apa tau, kids friendly. Of course kalau datang tempat-tempat macam ni, kita nak anak-anak kita happy, betul tak? Barulah experience tu tak boleh dilupakan. Semua orang happy. Ronok gila. Next, Chimelong Ocean Kingdom. Ini antara tempat yang aku excited sangat masuk. Roller coaster ke, water splash ke, aku dah tak pandang dah. Aku lagi enjoy tengok binatang-binatang yang ada dalam Ocean Kingdom ni. Korang nak tahu kenapa? Sebab diorang ada aquarium terbesar dalam dunia. Whale Shark Aquarium tau. Macam-macam binatang lah ada dekat sini. Kita dah lambat untuk firework show. Malamnya diorang ending dengan firework, drone show. Memang epic lah cakap. Baru hari kedua aku dah rasa macam tak nak balik. Kau bayangkan kalau anak-anak korang datang sini. And the last day aku pergi Chimelong Spaceship. Tempat ni macam gabungan antara Indo Theme Park, aquarium dan pusat hiburan dalam satu bangunan tau. Bangunan dia bentuk macam kapal angkasa, besar gila. And dia ada macam-macam jenis aktiviti yang korang boleh enjoy. Contohnya macam aquarium ada, orca show pun ada. Macam-macam lah yang korang boleh enjoy dalam ni. Satu hari pun belum tentu puas. Yang paling aku hargai, aku boleh enjoy percutian dekat sini dengan tenang sebab ada pilihan makanan halal untuk Muslim macam aku. Jadi kalau korang tengah cari family vacation yang lebih selesa dekat China, Chimelong Zhuhai memang wajib ada dalam bucket list korang. Baliklah. Habis. Bye-bye.